Ya. Kita tengok di sana Majlis Pelancaran Program Belajar Belia Orientasi Denai Raja Asal-Usul Mak Kilau. Okay. Saya kontingen kampung A18, ramai 3 orang. Jadi cara kasarnya dirasmikan oleh Dr. Muhammad Zamri. Tapi tak tahu ada turun tak turun. Yang saya tahu kontingen lain semua jumlahnya 300 orang. 300. Jadi tengok kita saya dapat awal ke tidak. Macam mana kita nak datang sini? Ni apa nama pekan ni? Daripada Kuala Lumpur, kita naik bas ke Tanjung Malim. Sampai Tanjung Malim, kita kena naik satu bas tuju ke Slim Village. Village tu bukan V-I-L-L-A-G-E, V-E-L-E-J. Mana pekan ni? Tinggi setelah hati melayukan. Itu pekan dia, Slim Village. Cantik. Kita tengok nanti apa yang ada. Alright, kita sudah sampai ke tapak penginapan untuk malam ni. Perjalanan daripada kampung Slim Village tadi ke sini menaiki bas sampai ke pos bersih. Jadi kita akan bermalam di SK pos bersih. Bagaimana yang tahu, pos bersih adalah satu pendapatan untuk orang asli. Mana masih ada lagi rumah-rumah yang dibuat daripada Rumah lama ni, rumah lama ni. Rumah yang dibuat daripada batu. Rumah batu rumah sini lah. Dekat luar. Jadi kita akan teruskan aktiviti kita pada sekejap lagi ialah dengan pemasangan kemah dan seterusnya mendengar taklimat serta malam kebudayaan. Itu tak boleh tinggal. Kami masih berada di pos itu. Dalam 300 orang akan bergerak ke kaki gunung yang paling hampir mendekati. Program ini namakan Denai Raja Asal Mak Kilau. Menaikkan Mak Kilau dulu daripada Pahang datang ke Perak untuk berbincang antara pahlawan Melayu zaman sebelum Merdeka menggunakan jalan darat kira 30 km. Tidak. Cuma susahnya ya. Ni masuk kereta di klik tau. Okay, jam menunjukkan pukul 10, sudah 40 minit jalan daripada kaki gunung terdekat. Sudah ada 4 buah sungai yang kecil, masih belum sungai besar. Saya ingat ada lagi 1 jam setengah untuk sampai ke pos tempat rehat yang pertama. Kita sudah sampai ke tadi hutan sekunda. So mungkin kita akan sampai ke hutan primer sebab dah ada tanda hutan simpanan kekal Bukit Slim. So kita dah berjalan kira-kira 1 jam 25 minit. So kita masih belum sampai ke checkpoint yang pertama. So, kita dibantu oleh Smart, CGA, Rela semua. Okey. Nampaknya kawan kita sana Peace. Habislah. Okey. Dah tumpah dah. Okey. Kita sekarang sudah berada di checkpoint nombor 1. Kalau kita perjalanan selama 3 jam, sepatutnya dijaga 2 jam. Tapi sebab ramai ada 3 orang injek. Daripada kumpulan yang depan, kumpulan 6 dan 7. So kumpulan 8 akan skipper lah. So kita akan bawa turun kabur lah orang kata. Saya rasa perjalanan ni paling cepat pun pukul 8 malam pun sampai. InsyaAllah kalau ada larangan lah ya. Okey. Sekarang ni kita sampai di kawasan Batu Hidang. Besar kawasan ni. Batu Hidang adik. Batu Hidang. Kita sekarang hampir berada di kawasan Sepadan Pahang. Batu Hidang ni merupakan tempat istirahat pahlawan Mak Kilau. Okay. So, daripada Perak di sini dia makan-makan. Itu dia teruskan ke Pahang. So kawasan ni kalau kita nak pasang kemah for maintain tu bolehlah 1-2.
Okey. Dan puasa yang sesuai untuk beristirahat. Ni dia penati-penati kita lah. Yang itu semua dah penatan ya. Biasa Okey. tak ada masalah. Lepas ni cuma menurun saja. Well, satu. Okay, sekarang ni kita dah berada di Pahang. So dalam 10 minit kita dah jumpa pada batu hidang tadi, kita dah jumpa batu gajah. Sebenarnya dia besar macam gajah lah, ikut kata orang. So ikut percayaan orang dulu, kalau kita ada lenguh-lenguh, kita ambil rumput, kita lipas dekat kayu ni, kita baca selawat, lipas air, lipaskan kaki kita yang lenguh-lenguh, so hilanglah sakit lenguh. Okey, sekarang kita sudah sampai di Hutan Lito Lantai Lembik yang menunjukkan pukul 8.40. So perjalanan kami mulakan pulang ke 8, mulakan daripada 9.25 tadi. So 8.40 baru sampai. Itu pun dengan bantuan menggunakan pacar 4 roda daripada sungai yang terdekat tu ke sini. So kira-kira dalam 70 meter. Sini sekarang masih ada lagi satu yang tak sampai, grup yang tak sampai. Sekarang kita tengah berehat lah. Selama 300 lah.